Alright, hello guys, assalamualaikum, welcome back to Zain Faizin channel guys. Alright guys, sekarang ni kita nak sahur guys setelah sekian lama guys kita tak buat konten. Okay, hari ni saya nak buat konten bersahur bersama isteri dan memasak bersama isteri guys. Nak tahu kita masak apa? Jom. Okay guys, first kita buat lampu dulu. Okay, terang sikit. Alright, so let's go guys. Kita akan tunjukkan bahan-bahan masakan guys Okay, ini kita makan ayam saja guys. Nasi ke apa tak ada. Sahur ni kena simple-simple je guys. Tak payah nak susah-susah, tak payah nak heavy. Jadi kita makan ayam saja guys. Ayah cicah sos. Saya tak tahu apa nama dia. Apa nama dia? Habanero chicken. Habanero chicken guys. Ya, apa dia nama Wima macam herba apa aku tak tahu guys. Herba nika ke aku tak tahu guys. Tapi kita try. Jom kita masak sama-sama guys. Let's go. Alright guys. Budak kecil ni pun nak bangun sahur juga. Okay. Assalamualaikum. Bangun sahur juga? Bangun sahur juga? Okay, jom. Kita sahur juga. Ya, sabarlah. Alright guys. Look who is here. It's Adrazin guys. Okay. Ni plan aku dah berubah ni guys. Dah berubah ni plan sebenarnya ni. Plannya asalnya dia ni tak ada, tapi kali ni ada. Tengoklah tu. Adrazin, tengok sikit. Siapa nama Muhammad Adrazin? Angkat tangan. Yeah. So guys, kita akan masak bersama dia guys Maybe akan ada kacau-kacau sikit, tapi tak lah. Okay, jom. Sahur juga. Okay guys, lepas 2-3 kali shoot guys, aku rasa rambut aku macam kambing biri-biri pun ada guys. Jadi saya rasa macam nak pakai kopiah guys. Okay. Ada, comel, bagi comel, bos smart. Betul? Betul ada ni. Okay guys. So sekarang ni jam 5.33 guys 5.33. Waktu sahur yang terbaik sekali is 30 minit yang terakhir guys. 30 minit yang terakhir guys. Ni 5.30. Azan subuh 6.9 AM guys. 6.9 AM. Jadi waktu-waktu ni ngam lah untuk korang bersahur guys. Jadi sunat melambat-lambatkan sahur guys. Okay. Gitu guys. Sebarkan guys sebarkan. Jangan lupa tap screen. Tiba tap screen. Siut. Hey, awak buat apa bangun? Siapa nama Muhammad Adrazin angkat tangan? Bawa bangun. Hey. Alright guys, so inilah dia bahan-bahan dia. Okay, kita ada kat sini, kita ada ayam. Kita ada beras apa ni ya? Tepung beras dengan tepung beras campur tepung base tadi kan Okay, ni tepung saja. Okay, ni ada bawang putih. Bawang putih dicincang guys Okay, so ini ada batu sauda. Apa ni? Black pepper guys, lada hitam Okay guys, kita ada lada hitam Okay guys, so banyak lagi bahan dia sebenarnya. Tapi kejap lagi guys kita akan buat masa ni lagi. Kita akan tunjuk masa kita buat nanti. Okay? Let's go. Okay guys, sekarang ni kita dah berada di tempat untuk kita mulakan kita punya masakan guys Okay, let's go. So first thing first guys saya akan letak ni. Kita nak goreng ayam dulu. Okay, so kita akan campur ni ayam Ya. Okay, macam ni. Lepas tu, di mana ni? Letak dekat tepung kering tu. Tepung kering ni. Bismillah. Lepas tu? Balut lah. Balut sepenuhnya? Ya. Okay, lepas tu kita balut sepenuhnya kan? Lepas tu letak dekat pinggan yang bersih tu. Okay kan? Biar apa orang kata guys? Serasi. Apa orang kata? Allahu Akbar guys. Okay. Semua disaluti. Yes. Lagi semua buat semua. Okay, buat semua guys. Okay, so ni sini.
Okay, so dia macam cara dia macam ni guys. Hello, what's up guys? So cara dia celup macam ni je. Lepas tu masuk macam ni guys. Bagi salut semua guys. Ya, bagi salut semua. Kita ada sini. Yeah. Okay guys. Oi. Okay, kita salut biar sekata guys. Itu yang saya cakap tadi guys. Bukannya selaras. Apa cakap ni tu guys? Sorry guys, baru bangun tidur guys. Okay, ini guys. Cara dia mudah je guys. Ambil ayam mentah. Bawa masuk dekat tepung beras tadi. Tapi make sure guna bahagian dada ayam. Make sure guna bahagian dada ayam kan, supaya kita nak dia punya tu isi tu. Baru gaul sampailah dia apa kata tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Sekata ya guys, sampai dia sekata. Okey. Selepas kita dah ambil tadi, kau nampak apa yang saya buat tadi guys. So dia akan jadi macam ni guys. Dia akan disaluti dengan sekata semuanya. Okey, kemudian ni buat apa yang? Kita nak goreng ayam tu. Kita nak goreng ayam ni guys. So guys, kita akan goreng ayam ni guys. Tapi tunggu minyak panas ni. Macam biasa guys, minyak dah panas dengan suhu 180°C. Lepas tu kita masuk minyak sikit je guys. Jangan banyak guys, minyak tak bagus saya. Okey guys. Kita akan masak slow-slow Dah boleh ke ni? Try letak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey guys, letak satu-satu guys. Make sure guys, jangan kena terpecikan ni. Alright guys, so lepas dah masak dia akan jadi macam ni guys. Lepas dah masak, lepas dah goreng dia akan jadi ayam macam ni guys. Memang garing guys. Alright. Ni untuk kita buat kuah dan untuk okey dah 559 guys. Ini sekarang ni barang rushing barang rushing. Dah urgent ni guys. Jadi dapat makan seketul ni. Okay, kita gaul semua guys. Dalam sos merah ni ada. Dalam sos merah ni ada apa? Cili kering. Cili kering, okey. Madu sikit. Bawang putih, butter. And sedikit soy sauce. Lepas tu masak je sikit sampai pekat dan gaul dengan ayam. Gaul okey guys, bincang. Okey, siap. Siap. Okey guys, so sekarang kita nak buat sos pencicah. Okay? Cuma tak ada masa. Dah 4 minit dah makan. Cepat. Macam mana ni? Letak mayonis dulu. Mayonis kat mana? Dekat sini dalam. Ni? Ya. Picit. Kita dah letak mayonis. Okay, dan letak yogurt. Yogurt berapa banyak? 1 sudu? Lagi sikit. Okey dah. Okey, cantik And then letak black pepper. Sikit je. Sikit saja. Okey. Perah tu. Perah limau. Perah lemon. Okey, kita buat limau kan. Okey, masuk. Gaul cepat. Ini tak tahu kenapa. Tak selera. Ini tak tahu. Macam ni lah hasil dia guys. Okay. Herbanica chicken guys. Okay, What? let's go, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila yang. Wallahi. Kabut. Walaupun rasanya sedap. Alhamdulillah guys, selesai guys. Sahur kita orang. Sorry guys, agak rushing sikit. Barang rushing kata. Tapi ayam ni memang sedap guys. Herbanica ayam ni memang sedap guys. Herbanero, okey. Herbanero memang sedap. Alhamdulillah guys. Sedap gila. So ini kuah dia. Ini ayam dia guys. Masya-Allah, alhamdulillah guys. Alright guys, dah azan guys. Okay guys, jam 6.12 guys. Kita orang sempat makan.
Kita sempat makan 2 ketul je. Alright guys, alhamdulillah. So kita dah kenyang. Kenyang yang walaupun rushing, okay, itu orang panggil masakan rushing, okay guys. So kalau buat betul-betul ni lagi sedap guys, insya-Allah. Alright guys, so saya sampai di sini saja guys. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe guys. Terima kasih banyak-banyak kerana telah menonton. Sudi membuang masa di video saya yang tak seberapa ni guys. Betul tak Adrazin? Betul tak? Betul? Betul? Cakap terima kasih. Cakap jangan lupa subscribe, tekan button loceng. Untuk konten yang seterusnya insya-Allah. Cakap bye. Cakap bye. Alright guys. Thank you for watching. Thank you for everything. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.